kita dah selesai untuk day 1. Jumpa esok. Izhar. Hai, Assalamualaikum. Saya berada di Bazar Kampung Baru. Okay, sekarang ni saya berada di tempat My Seafood. Kali ni untuk cakap mencari rezeki dan berkongsi rezeki kepada anak-anak yatim, orang-orang susah, PPR ke apa. So kita orang akan collect makanan lah dekat sini. Right. Ni masalahnya ni blog aku tau. Oh, blog ke? Blog aku ni blog aku. Sorry, dah terjadi vlog. Dia tiba-tiba ciri blog aku lah. Pandai tak kau? Dia cuaca macam nak hujan tau. Risau lah macam harian. Tapi yang penting kita orang pakai slipper. Itu penting. Slipper tu penting. Pakai kasut. Yang kini JK ni tengah set up banner apa semua kan. Dah nak ambil experience lagi lah. Kita suka meninggal. Kita singgah sana je. Kalau kat sini pun bukan tiap-tiap hari kita ada. Betul. Aku mungkin esok aku dekat MPJ. Aku mungkin lusa akan dekat Wangsa Maju. Wangsa Maju pula. Ya macam tu lah nanti korang. Katanya sekarang dah start pukul 6 tapi tak tahu lagi B3 habis. Bersama Kak Raihan. Kak Raihan orang lama yang saya kenal. Janganlah mention, nanti orang cop saya lagi. Saya tak nak orang cop saya benda tu lagi kak. Dia menggantikan nama tu dengan nama saya. Tak suka lah. Apa yang susah disebut nama kau lah. Kan? Orang-orang baru je kita kenal. Selama ni jarang ada lah. Yang selalu ada apa? Orang-orang lama lah. Ni contoh dia orang lama. Tak, orang baru hari ni join. Kapibara nak join. Dah masuk. Kapibara nak masuk. Kami baru sekarang nama kita sampai. Ada ikon. Jom. Tunjuk. Watch. Dia master. Siapa? Saya Ketua Bazar Ahmad Ihsan. Ni Ainul penolong saya. Hai semua. Nama saya Ainul, Wafi Ainul. Apa program My Seafood ni? Program My Seafood ni adalah untuk kita mengurangkan pembaziran makanan. Kita brief macam tu dengan dia. Lepas tu pula katakan dengan dia kalau ada makanan lebihan, cik, abang, pakcik ke apa, boleh asingkan dan bagi dekat kita atau kita datang collect. Lepas tu kalau tak apa, pakcik, abang atau encik boleh terus pergi ke kemah kita, kemah warna putih. Aku dah tangkap gambar video 4. Nama siapa? Nama Iman. Apa? Iman. IMAD. Iman? Iman. Betul ke saya dengar? Iman. IMAD. Iman. Ni. Nama Syawal. Oh Syawal. Tapi masih Ramadan. Boleh. Tak lama lah. Tak lama lagi. Semua orang mencari dia. Itulah. Dua baru. Praja Asan 2. Oh ya ke? Baru lagi ni. Baru Praja. Oh, baru lagi join ni. Alah manja. Kali ni kau rasa semangat sikit aku tengok. Boleh juga. Lupa nak cakap satu. Tanya dulu mereka tahu tak My Seafood sebab selalunya mereka dah familiar. So yang dah tahu tu just remind dia kita hari ni buat. Okey, abang Hai, berada ni lebih-lebih. Abang ada program lebih kuih ni boleh bagi dekat. Oh, biasa. Biasa loh. Maghrib. Nanti saya datang dekat abang.
sekarang tengah orang panggil loading barang. Loading. Dan location untuk dihantar? Location PPR Keramai. Oh, okey. Kalau makanan masuk kereta aku. Kalau makanan masuk perut. Makanan masuk perut. Ya, betul. Macam tak biasa. Lepas kerja kita. Ya. Tengah hari waktu tengah minum air jangan tegur. We tengok we don't judge. Okay. Okey, last dah datang malam ni. Jumpa tahun depan. Abang ni dah dah. Jumpa tahun depan eh. Balik. Dia mau balik tu. Air dia besar tu. Bukan apple. Apple lemon. Apple lemon tu. Kena kita dah bungkus balik, kita lekat dengan stiker lah. Apa yang ada kat stiker tu? Kita ada barcode. Ada QR code dan dia tertulis, oi bapak kecil. Bapak kecil siapa print dia? Ni salah faham Salah faham dah pula. Cakap je lah salah saya. Bukan salah saya. Salah satu. Suruh perempuan minta maaf. Mana dah salah. Aduh, aku lupa perempuan tak pernah salah. Okey, daripada mana? Daripada Namkan. UniKL ke apa ke? Aduh. Daripada UniKL. Saya tak tahu awak tinggal mana. Nanti semua orang tanya alamat rumah awak kang. Ada problem sikit. Kereta tak boleh nak start. Bateri kong. Sejarah hari pertama kereta bateri kong. Tapi alhamdulillah ada Encik Rela tolong. Terbaiklah abang rela. Okey baik. Terima kasih. mana jangan berhenti hati ni. So sekarang ada dekat PPR Seri Murni. Kita bagi makanan-makanan atau minuman yang lebih tadi. Jom ambil gambar. Kau buka dulu handbag kau tu. Tak sabar saya nak balik. Kita orang akan hantar makanan tu sepanjang Ramadan sebelum ni lah, Cik Bazar. So tak ada tempat lain lah, selalu kat sini kita orang hantar. So ini hasilnya. Yang lebih-lebih tu kita dah bagi dulu tak sebab kita lambat sini. Selesai sudah. Dah mantap. Tugasan kita hari ni. A bit late because of many things that we cannot escape. Void. Yeah, so this is the result for today. A little bit rushing, a little bit crash, something, and everything. We did it. First day we did it. Maybe tomorrow will be better. Okay. See you guys. Dah lah tayo. Ini nak katanya bukan extrovert. Kan dah cakap kita ni introvert. Kita dah selesai untuk day 1. Jumpa esok as usual. Siapa nak nombor dia boleh PM aku Dia aku dengar dia masih single. Tadi kata masih single. Tak tahu. Ini air kat rumah dia kena potong. So dia sempat kat sini. Jimat. Kita masih pun. Tak adalah air pada tadi terbuka je. Hari ni dah habis. Mungkin esok akan sambung balik benda ni, InsyaAllah. Kali ni My Seafood dia macam agak lain lagi daripada sebelum ni sebab semua majoriti yang handle adalah orang baru. Ya, first day ni macam mereka baru berjinak-jinak benda ni. So ada yang kadang-kadang kurang-kurang sikit. Tapi Alhamdulillah so far mereka okey semua. Okay San. Terima kasih. Banyak tolong. Tak apa. Bagi idea. Okay, jumpa tahun depan.
Dah janji kan esok. Dia nak salam tadi. Oh nak salam? Allah. Kalau Muhrim tadi boleh je nak salam. Okay, aku baru habis. Sekarang aku tengah on the way ke LRT Damai. So perjalanan maybe dalam 45 minit untuk balik rumah. InsyaAllah sampai. Sekarang baru pukul 10 lebih. InsyaAllah. So sampai rumah maybe dalam pukul 11 lebih macam tu lah. So esok aku akan sambung balik aku punya vlog. Mungkin aku akan buat balik my seafood lagi untuk esok. Vlog esok lah. So stay tune korang. Pastikan kalau korang berminat boleh join my seafood esok lah.